Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam SKKM Kerendak 1. Sepakat sedera memacu kecemerlangan. Saya Nurul Hafizatul Huda Binti Az-Zahar, wartawan TV PSS SKKM Kerendak 1. Terima kasih Guru Besar kerana sudi bersama kami dalam podcast TV PSS hari ini. Sama-sama, saya pun sungguh teruja Huda kerana awak sudi bersembang dengan saya pada hari ini. Pada sesi ini, kami ingin mengupas perkembangan aktiviti sekolah pada awal tahun persekolahan. Sepanjang bulan Januari dan Februari, pelbagai aktiviti telah dijalankan di sekolah. Bolehkah Tuan berkongsi secara umum aktiviti sekolah yang telah dilaksanakan? Untuk pengetahuan Huda, pada bulan Januari, pada minggu yang pertama itu adalah program Jom Kembali ke Sekolah, di mana pada minggu tersebut kita melakukan pelbagai aktiviti untuk menarik minat murid untuk datang ke sekolah. Adakah minggu tersebut seronok untuk Huda? Seronok? Kan? Jadi selain itu kita juga ada aktiviti pelantikan pemimpin muda, di mana antaranya pengawal disiplin, pengawal pusat sumber, pengawal SPPT dan PRS. Selain itu, dari segi aktiviti kurikulum, kita telah mengadakan pertandingan merentan data peringkat sekolah. Dan malahan pada semalam, sekolah kita telah menghantar 8 orang untuk mewakili sekolah dalam peringkat daerah. Dan Alhamdulillah sekolah kita telah menjadi johan peringkat daerah untuk kategori perempuan. Untuk makluman Huda. Terima kasih atas perkongsian tersebut, Tuan. Bagaimana pula perjalanan program-program yang telah dijalankan setakat ini? Setakat ini semuanya berjalan lancar mengikut apa yang dirancang oleh setiap unit kurikulum, unit HAM, unit KOKU dan juga BNK iaitu bimbingan dan kaunseling. Jadi kebanyakan aktiviti itu mengikut track yang telah dirancang. Bagaimanakah sambutan yang diterima daripada guru dan murid terhadap program tersebut? Oh, sudah tentulah. Kalau program tu kebanyakannya memang melibatkan murid-murid, di mana kita tahu tujuan dia adalah untuk menarik minat murid-murid untuk hadir ke sekolah. Jadi program-program yang diadakan kebanyakannya dalam bentuk didik hibur. Kalau Huda tahu pun dalam minggu program Jom Kembali ke Sekolah tu pelbagai aktiviti kita lihat kan, ada senam aerobik, pertandingan dan sebagainya, mencari harta karun. Jadi itu semua aktiviti-aktiviti menarik minat murid-murid untuk datang ke sekolah dan seronok untuk berada dalam masa sekolah. Jadi impaknya nanti kadar kehadiran kita semakin meningkat dan kadar potensi sekolah akan menurun. Bagi bulan Mac dan April pula, bolehkah Tuan kongsikan secara ringkas pelbagai aktiviti yang bakal dilaksanakan? Okey, minggu ni adalah minggu terakhir kita bersekolah dan kita akan bercuti selama seminggu. Dalam cuti itu kita akan menyambut bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan kita akan adakan aktiviti iaitu tadarus Al-Quran yang melibatkan murid-murid dan juga guru, di mana ia dikelolakan oleh cikgu-cikgu pendidikan agama Islam. Selain itu pada bulan April nanti kita akan sibuk dengan aktiviti untuk persediaan untuk program sukan tahunan sekolah, di mana selepas saja kita menyambut raya kita akan terus dengan latihan rumah sukan dan kita akan terus adakan program sukan tahunan pada 25 April pada hari Sabtu. Itulah adalah untuk program-program setakat Mac dan April. Sebagai penutup, boleh Guru Besar sampaikan sedikit pesanan dan ucapan kepada semua menyambut Ramadan cuti sekolah minggu hadapan? Okey, pada minggu hadapan kita akan menjalani ibadah puasa. Jadi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat berpuasa kepada semua warga sekolah SKKM Kerendak 1 yang terdiri pada murid-murid dan juga guru-guru dan kaki tangan. Kepada anak-anak semua, walaupun anak-anak masih kecil tetapi cubalah untuk belajar berpuasa setakat yang mana anak-anak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat bercuti kepada semua. Jaga diri di mana saja anda berada. Itu saja untuk saya pada semua warga SKKM Kerendak 1. Sekian, terima kasih. Explore the world through our lens.